hari yang paling afdal dalam setahun ialah hari Arafah. Kalau dalam seminggu, hari Jumaat. Kalau dalam setahun, hari Arafah. Bila kita duduk pada hari yang Nabi kata paling afdal, maka tidak mesti kita duduk di Arafah. Kalau Arafah tu makaniyah. Tapi kalau Yaum Arafah, zamaniyah. Jadi zaman kita duduk pada masa Arafah, inilah harinya. Cara ibadahnya yang sangat besar ialah puasa. Nabi sebut dalam satu hadis, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanah. Aku beritahu kamu ni, puasa hari Arafah mengharapkan Allah Ta'ala yukaffiru sanah, apungkan dosa setahun. Tahun bila tu? Allati qablah wassanah allati ba'dah. Satu tahun sebelum ni Allah ampun setahun, tahun depan apa pula setahun. Dan tahun ni dengan tahun-tahun ni